Dulu ada pernah satu masa berlaku di Bandar Kuantan masa tu. Ada seorang hamba Allah ni masa tu bulan puasa. Masa tu bulan Ramadan. Dia ni keluarga dia miskin sangat. Ayah dia meninggal dah. Dia tinggal dengan mak dia. Orang muda. Budak lagi. Jadi orang muda bila bulan-bulan puasa ni dia puasa dalam keadaan ialah letih, penat. Masa tu tengah hari. Dia orang susah. Mak dia ni kerja meniaga pasar. Kadang-kadang ada rezeki adalah kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Budak ni tuan-tuan sekalian, satu hari Allah murahkan rezeki, ada orang beri daging ke mak dia. Bukan orang beri daging, mak dia ni dapat duit lebih. Orang duk beri hasil niaga dapat duit lebih. Jadi mak dia duk kata, bang, mak rasa hari ni nak makan daging rasa. Orang susah nak makan daging payah tuan-tuan. Biasanya makan ikan semua. Jadi jaga-jaga sekali ada duit lebih nak makan lah daging. Tapi oleh kerana faktor kesihatan mak dia ni Allah Ta'ala uji lama dah sakit. Nak pergi pasar sendiri tu dah rok. Banyak bulan dah tak pergi pasar pasal dah rok. Tapi orang beri piti lebih. Anak dia masa tu betul lah tengah tidur. Budak waktu zuhur bola-bola puasa tidur lembek dah rok. Dia kejut anak dia kata, bang, bangun bang, mak dapat duit ada orang beri, itulah rezeki kita nak makan daging hari ni. Sedap ni, tolong pergi beli. Anak dia ni tengah tidur. Macam tengah tidur, mana nak layan. Dan mak dia ni memang tak ada orang nak minta tolong. Kalau boleh pergi sendiri lah. Kejut lagi anak dia, bang, bangun bang, tolong pergi beli daging ni. Marah mak dia, kau kuat. Mai 3-4 kali kejut, kawal tu panahnya, ya Allah, nak daging. Dia bangun, ambil piti, ambil piti tangan mak dia senjah gitu, ambil kunci motor, start motor, kan pergi pasar beli. Dalam keadaan nak marah. Keng dia. Mak dia ialah kecil hati dah masa tu, tapi orang tua ni dia kecil hati macam ni simpan. Akhir sekali apa dia tuan-tuan? Budak ni balik dekat petang balik. Dia balik bawa satu bungkusan ada daging dalam plastik tu. Dia ambil lepor mak dia. Nak daging, ambil. Lepor habis larak tak bawa daging. Dia baru masuk bilik sambung tidur. Pasal. Tidur kerah. Mak dia juga kecil hati tu kira tapi ok lagi. Tahan. Duduk kutik daging semasuk mula dalam supik. Kutik. Allahu Akbar. Nak masak buka puasa ni. Sudah tu masak. La haula wala quwata illa billah. Siap masak ngam-ngam dah tu mak dia hidau orang bagi buka puasa, budak ni tidur dia bilik. Orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak ni tak bangun. Mak dia kata, bang bangun bang, garik dah. Orang buka puasa dah ni, bangunlah mari makan. Dia bangun makan tu, bangun berikah dengar bang maghrib. Dia akan jadi dari bangun ngejut gitu pergi dapur tengok mak dia. Macam kaluk. Mana? Kaluk tu pinggir-pinggir. Dia pergi tengok mak dia duduk makan dah. Duduk makan nasi, duduk makan gula, duduk makan daging, puak. Dia tak kata apa. Mak dia kata, bang mari awak lewat dah ni. Diorang dah buka puasa pada tadi dah. Marilah makan, jemput makan. Mak dia duduk puak makan nasi, makan. Dia tak kata apa, senyap. Tak lama lepas tu dalam bulan Ramadan juga, seminggu lepas tu oleh kerana mak dia sakit dah. Allah Ta'ala uji mak dia meninggal. Mati bulan Ramadan. Dia ni lepas daripada kisah ataupun daripada hari itu, dia ni tak boleh dengar azan maghrib. Kisah dia, setiap kali dengar azan maghrib, dia kan jadi meroyan, gila, menangis, tak terasa. Sehinggalah bila ada seorang ustaz mari berobat, orang tanya, pasal apa awak tak dengar azan maghrib? Barulah dia cerita rupa-rupanya masa dia nak arah, dia beli daging, dia alik daging tu lagi babi. Allah Akbar. Dia tengok mak dia makan daging babi. Oleh sebab itu dia rasa sangat berdosa mak ayah dia.
Ada ramai orang buat dosa pada mak dia di saat mak dia hidup. Akhir sekali dah minta ampun, dah minta maaf, mati mak dia. Macam mana nak buat? Awak hiduplah keadaan menanggung dosa besar pada mak. Sebab itu masa mana masih ada mak dengan ayah dia nak bersanggup, tolong buat banyak-banyak kebajikan atas nama dia orang. Buat baik. Ziarah tu kena acak sikit lah. Sebab dua orang ni jambatan untuk awak pergi ke syurga. Tak ada dua orang ni, tak ada itu.